Allah tak kata semayang saja, Allah Ta'ala tak kata puasa saja, Allah kata buat amal soleh. Mai masjid, amal soleh. Mai majlis ilmu, amal soleh. Kita sedekah, buka puasa, amal soleh. Kita khidmat pada suami, amal soleh. Basuh pinggan di rumah, amal soleh. Semua ni amal soleh. Sabar Sat. Kalau hang terluka, hang kecewa, hang hampa, sabar Sat sikit lagi. Pasal Allah Ta'ala tengah tunggu nak jumpa dengan hang. Jumpa Allah Ta'ala, apa kata ulama? Siapa yang tengok muka Allah, hilang semua letih atas dunia. Lupa dulu dia pernah hidup 60 tahun penuh dengan kecewa. Lupa sebab apa? Sebab dia tengok muka Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita orang kampung, walaupun kita tak ada duit, kita tidak miskin peluang, dia panggil. Allah bagi sama je kat kita. Tapi kalau tak guna, sia-sia rugi kita buat-buat. Minta dengan Allah Ta'ala, jangan sampai kita menyesal kerana tak sempat buat amal. Kerana selalunya penyesalan akan datang di ujung.